Okay gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni hari Sabtu Okay, hari Sabtu, so kita ada sebuah Mitsubishi Lancer yang nak salin body kit depan belakang kiri kanan Okay, so sekarang dia body kit Lancer standard depan belakang ni. So kita akan tukar depan, tukar bumper ibu pipi, belakang bumper ibu pipi. Lepas tu skirt kita akan tukar balik kepada skirt Lancer lah. Sebab sekarang dia pakai, dia beli dapat skirt A3 Inspira, so kita pada skirt Lancer lah. Okay, so macam biasa pemasangan kita buat dekat bola motor saya. Okay geng, ini barang-barang dia lah. Bumper depan, bumper belakang dengan under tray, detail dengan side skirt. So nanti lepas pasang nanti kita akan update balik lah. Okay, alright. A few moments later. Okay geng, so kereta ni kita dah siap pasang alright. So bumper depan Evo PP, skirt kita dah pasang, skirt original Lancer use. Lepas tu belakang bumper Evo PP lah. So owner tinggal nak buat exhaust lah. Actually exhaust dia dah beli, so nanti dia pergi pasang dekat kedai exhaust lah. Okay, dia dah beli exhaust twin. Okay, twin Matola. Alright, so tadi kita buat pemasangan bumper belakang, bumper depan dengan side skirt lah. Okay, dengan detailnya sekali. So nanti dia cat lah. Okay, dia lagi owner akan datang ambil. So itu saja. Macam biasa, siapa belum follow boleh follow, like dan subscribe. Ada soalan boleh tanya. Nak convert kereta Inspira Lancer juga pun boleh WhatsApp. Okay guys, so jumpa lagi. Alright, nak convert pun boleh. Lancer Inspira boleh ikut budget. Nak ikut budget rendah, kita buat ikut budget rendah. Budget lebih, kita buat pakai PP lah. Okay, nak buat white body pun boleh. White body Evo fiber original pun boleh. Okay, apa-apa boleh Evo, boleh Roger. Okay geng, assalamualaikum, bye bye. Alright, ciao.